2 orang, 3 orang, itu pun semampunya dia bagi. Ikhlas, ada RM10, RM15, RM20, itu je lah pendapatan ni. Hasil kebun memang tak ada 1 sen pun. Sejak 2004 sampai sekarang. Tunggu buat tak jatuh. Duit yang dia pajak dengan Cina tu, duit yang apa, jumlah yang besar-besar semua dia dapat tu, dia tak pernah bagi Dia langsung? memang tak bagi langsung. Dulu masa dia belum kahwin, ya ada memang bagi. Sejak dah ini memang tak ada bagi. Jadi yang sekarang ni, yang berhutang dengan pihak yang dipajak tu Zaleha lah. Zaleha Hanya tak tak, hutang. Kita tak ada kena-mengena. jadi Kita cuma tumpang nama asal kebun tu. Lepas tu dia pajak dengan Cina, dia tak bagi tahu maknya, dibelakangkan maknya. Macam tu. okay. Kalau kita tengok kat belakang ni, inilah rumah asalnya dulu. Rumah asalnya dulu, sebelum maknya tahu rumah ni dah dilelong. Ataupun kawasan kebun ni dah dilelong. Dah dilelong. Dah dilelong. Sampai tarikh yang 14 hari bulan tu, hari tu nak kena keluar, hari tu lah baru dapat tahu. Tu yang makcik keluar dari kebun ni. Okay. Kalau kita tengok, Zaleha, dia buat perjanjian dengan Cina tu tanpa pengetahuan orang tua ni. Ya, betul. Lepas tu, duit yang dia dapat daripada hasil pajakan ni, dia tak bagi pun pada orang tua dia. Sampaikan, sampai sekarang ni. jadi masa keluar tu, macam mana cari rumah, macam apa semua? Cari rumah sewa tu, panggil jiran nak minta tolong. Lori buah hantar sana pindah, tak payah kena bayar. Dia kesian tengok makcik. Tak ada pendapatan apa-apa. Dia hantar pindah rumah sewa tu 150 sebulan. 2 tahun duduk rumah tu. Lepas tu pindah kat Pondok Durian tu, pun 2 tahun, masuk kat Pelda pula sekarang ni. Tu dapat rumah bantuan, Baitumal. Dapat rumah percuma tu. Barulah duduk tetap sampai sekarang. Yang dia, selepas yang isu dia tanah ni dah dilelong, dah dipajak pada Cina tu, berapa lama dia lari ke diri? Lebih 15 tahun dah tak jumpa maknya. Jadi 15 tahun tu memang dia tak balik kampung lah. Okey, lepas tu ada usaha-usaha lain daripada Zaleha tu untuk bayar tak sebelum ni? Dia cakap dia nak bayar tunggu anak dia umur 18 tahun. Tunggu sempat mak dia mati. Tak ada bayaran apa-apa pun. Okey, yang katanya arwah laki dia sebelum ni kata nak bayar pakai duit PSP tu? Arwah laki dia cakap keluar APF, dia nak bayar dengan mak. Selebih dia nak buat menjaga. Kalau terjadi apa-apa pada si Syahid, dia suruh minta pada Leha. Tapi Leha cakap tak ada bukti. Okay. Jadi kita dekat sini nak memohon, kita dah buat laporan polis dan kita juga dah pernah hantar surat tuntutan LOD kepada Puan Zaleha tapi tak ada respon. Jadi baru-baru ni Zaleha datang ke rumah Puan Miskina, dah buat ugutan nak saman. Okey, Zaleha pajak tanah ni dengan grup Cina ni sebanyak RM500,000. Sekarang ni bila maknya nak minta tuntutan bahagian dia, Zaleha ni suruh mak dia pula bayar pada Cina tu RM500,000. Baru dia nak sign. Jadi tanah ni dah dikewekkan atas nama maknya apa ni